Nak pergi brisk walk dengan Azia. Nak pergi makan? Dah. Okay, makan. Kita. Okey. Cantik tak? Majida ni ujung kaki dia. Hai, hari ni kita nak pergi brisk walk dengan Aziha. Ni lah rutin setiap minggu kami pergi brisk walk. Dekat mana dia? Hari ni kita nak pergi dekat TMIYC. Okey, jom. Kita berjalan dulu, okey? Suasana dekat TMIYC. Kat situ ada apa tu, skateboard semua kat situ. Okay, so siapa yang suka tengok ni. Ni ada apa tu, kuda laut dia buat. Replika kuda laut kat situ. Siapa yang berminat suka main apa tu, dah penat tu, bolehlah makan dekat situ. Ni apa khusus, apa kubus lestari. Tu Kak Ayu bolehlah duduk situ. Susunan lagi. Ramai sebenarnya orang datang kat sini hari ni. Cantiknya. Tengok. Ni macam ala-ala dekat mana tu? Tengok, nampak tak sana tu? Macam ala-ala dekat Cameron Highland gitu. Hari ni kita nak lari 20,000 langkah. So agak-agak dah berapa Macam dah penat dah ni 20,000 langkah perjalanan kita akan tu. Mentabak 2 hiris. Sebelum pergi tadi Aziha dah makan mentabak dulu. Boleh ambil gambar kejap ya. Cantik tak TMIYC? Cantik kan? Ni ada lagi replika kuda laut. Saya pun tak tahu kenapa TMIYC memang suka kuda laut kot. Daripada tadi gambar replika kuda laut. Okay. Macam dekat ni lah. Betul lah, macam dekat Cameron Highland. Okay, so perjalanan kita kena naik sikit lah. Kita berhad sikit. Kita turun bukit. Lepas tu kita naik bukit pula. Okay, jom. Okay, kita masih lagi. Kita sekarang rasanya dah masuk hutan bandar dah. Daripada TMIYC dia boleh tembus sebenarnya masuk ke hutan bandar. Okay, yang tu saya tak tahulah bangunan apa baru ni. Yang ni dalam tempoh renovate. Kita boleh nampak kat sini. Ni tempat refleksologi tapi dia tengah ni. So hutan bandar sebenarnya dia tengah buat renovation. Mungkin nak besarkan lagi tempat mandi tu kot. Okey. Besar cantik. Kat sini dia tak panas sangat sebab ada banyak pokok. So kalau siapa-siapa yang dah terlewat bangun ke apa, nak berjalan, kalau nak lagi sejuk, bolehlah datang pagi-pagi. Pukul 7 ke, sebab subuh tu boleh pergi. Tapi sekarang ni cuaca pun agak dah panas sikit dah. Tadi kita terlewat sikit sebab tunggu Aziha tengah makan dulu kan. Kita belakang situ. Mana Kak Awa? Saya rasa Majida dah balik kot. Kita tak jumpa lagi partner kita. Majida mana? Kita janji dengan Majida dengan Kak Awa ni. Tapi kita tak nampak lagi Kak Awa dengan Majida. Kita dah tembus hutan bandar. Kita dah ukur dah semua satu hutan bandar. Tapi tak jumpa lagi dia orang ni. Bertembung dengan live kat situ. Dia masuk dah, aku masuk dah dia. Aziha ada tu. Apa tu? Ramai rombongan. Ramai sebenarnya orang yang berjoging kat sini. Sebab dia tak begitu panas. Saya tunjukkan ada banyak pokok-pokok besar kat sini. Sekejap. Banyak antara pokok-pokok yang merimbun dekat sini. Memang best lah. Kalau nak ni. Ni kita dah 1000. Okey. 1000 langkah. Punyalah penat jalan. Tapi macam 1000 langkah lagi kat sini. Ini bahagian bawah. Kita akan masuk laluan ke bawah. Melalui. Kita akan pusing lagi. Kita lalu apa nama tu? Kolam. Dia tasik. Dia macam lebih kurang tasik macam tu lah. Okey. Naik dulu. Okey. Kita nak lalu laluan yang ni. Laluan cantik. Sini lah. Sini ya. Aziha masih bertahan lagi nampaknya. Lepas ni mesti dia akan minta apa? Mertabak 10 keping. Boleh dengar kat sini kita boleh dengar bunyi-bunyi apa cengkerik. Dengar tak Awas so kita boleh dengar.
Mek, tambah satu lagi Mek. Oh, okey dah 1000 meter sini. Ya, macam mana procedure tu? Tu dia cakap, Abi buatkan. Pula lalu ni, air dia macam stuck dekat sini. Saya tak tahulah ada ikan ke tidak. Mungkin pasal innovation, so air dia tak berapa nak jernih sangat. Okey. Sekarang waktu pukul berapa Dia pukul? Dekat pukul 9 macam tu. Tapi masih lagi boleh berjalan kat sini dah. Tak panas sangat. Okey. Jogging. Okey, dah cukup lah. 160 meter lagi. Kita tengok. Apa lagi masih tak tahu. Kita sekarang berada di DMIYC, salah satu hutan bandar yang tempat rekreasi yang boleh dipergi dekat tengah-tengah bandar JB ni. So ke dalam tengah-tengah bandar JB ni mungkin orang ingat kan ada bangunan je kan, tapi sebenarnya ada tempat yang sangat cantik. Nampak belakang tu. Ada macam kat sini sebenarnya. Yang kita boleh nak melawat, dan kalau nak pergi kat sini kita boleh jogging. Kawasan ni pun agak besar juga. Nak pergi walk ke jogging ke. Lepas tu dah penat-penat tu ada tempat makan. Tempat makan dah best. Okey, saya tunjukkan kejap. Jabatan Landscape. Okey. Ini dia tempat. Dekat situ. Nampak tak pejabat Jabatan Landscape kat sini. Ni pun nampak perahu kat sini. Asrama tu. Tak ingat. So dia lah yang bertanggungjawab atas landscape yang ada dekat hutan bandar ni. Kawasan dia agak besar juga. Kalau jalan tu mungkin lebih kot, 10,000 langkah tu lebih. Ada tupai. Mana dia pergi? Nampak tak? Kat sini haiwan ni tidak gila Akhirnya saya telah berjumpa dengan dua orang rakan seperjuangan. Majidul Ahmad Siddiq. Kucing. Dia kejar kita. Akhirnya okey, kita dah Akhir jumpa. Kita dah sampai 2 pusingan dekat sini. So kita nak kembali semula ke lubuk kita. Dah. Okey, baik. 1, 2, 3. Kat sini dulu. Tengok dia punya. Tengok. Hebat ni. Kat sini dulu. Gaya lah. Okey, jom. Gaya kat sini kan. Ada toilet kan? Naik ke soh. Ada lah gaya. Gaya. Dia. Ke langit dalam. Hebat lah. Hebat. Majid dah ni ujung kaki dia je. Lagi. Tinggi lagi je dah. Lagi je dah. Naik sampai nampak rumah Nana je dah. Lagi je. Lagi tinggi lagi. Tinggi lagi je dah. Sampai nampak pipi you. Lagi je dah. So kita pun dah pergi swat. Jadi kita nak bagi reward kat diri kita. Kita nak pergi berapa ribu langkah tu? Tahu nak kena. Pergi makan lah dekat Lakin Kita pergi pasar awal Lakin. Pergi swat. Sambung pergi swat kat sana. Lalu mana ni? Okay, jom. Makan. Kita. Okay. Jom. Kita balik. Let's go. Jumpa di asrama.